Satu lagi, kita kadang-kadang sembahyang ada was-was. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita zikrullah, baca Quran, ada was-was. Kadang-kadang duduk seorang-seorang was-was. Macam mana nak hindar was-was? Digalakkan kita membaca Qul a'udzu birabbin nas. Sebab tu sebelum sembahyang ni, tuan-tuan, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, baca Qul a'udzu birabbin nas dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian Allahu akbar. Jangan buat 2 kali. Kata ulama, kalau buat 2 kali, was-was. Sebab saya cerita kat tuan-tuan, sebab negara Arab, orang Arab tak pernah takbir 2 kali. Siapa yang pernah pergi Mekah, tengok tak orang Arab takbir 2 kali? Tak ada kan? Ada tak pernah Allah? Tak ada. Orang Melayu saja banyak takbir. Sebab tu kalau boleh, sebelum takbir baca Qul a'udzu birabbin nas, bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas sampai habis, kemudian Allahu akbar. Dia dah. Jangan buat 2 kali. Bila buat 2 kali, tuan-tuan, dia was-was. Was-was ni, tuan-tuan, akhirnya yang lain sembahyang dia tak jadi khusyuk. Jangan buat 2 kali. Kalau buat juga, kalau datang was-was juga, kata ulama, ludah sebelah kiri. Tuh, macam tu. Ludah. Tuh. Jangan pula. Puih. Tengok pengurusi JKK. Jangan. Ambil isyarat aja. Tuh, kalau was-was, sebab syaitan ni ganggu. Namanya khannas. Pernah dengar tak? Syaitan khannas. Sebab kita sendiri ada satu jin. Jin tu namanya kharin. Kharin kita ni, tuan-tuan, tak Islam kecuali kharin Nabi SAW. Kharin kita ni kadang-kadang kita duduk, ada orang lalu kan, itu kharin kita. Dia tak Islam. Kharin Nabi saja Islam. Kharin ni dia akan datang kat kita supaya kita kadang-kadang was-was, tension, kadang-kadang tak boleh duduk. Satu lagi nama khannas. Khannas ni was-was. Was-was. Dia akan kata was-was, Allah, tak masuk lagi lah ni, was-was. Macam mana nak buat? Sebelum sembahyang baca Qul a'udzu birabbin nas. Dan satu lagi, kita tak nak diganggu ketika tidur. Kita baca 3 qul. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Yang ni saya terlalu ulang lah. Macam mana? Tu tarik sampai ke ujung kaki, insya-Allah tidur, tak akan diganggu. Itu buat sikit tapi pahala pelindung dia banyak. Lagi sesiapa yang didatangi oleh tetamu, Nabi kata railah tetamunya selama 3 hari. Sebab tu kalau kita pergi rumah orang, jangan duduk lebih pada 3 hari. Lepas 3 hari tu, carilah orang lain pula. Dan kita boleh rai tetamu kita 3 hari, bagi jamu makan. Sebab tu kalau orang Arab, tuan-tuan pergi rumah dia, pergilah bila masa pun, dia akan layan kita 3 hari. Lepas 3 hari, kita kena belah. Tapi Arab ni, kita pergilah masa mana pun, dia akan layan macam tu lah. Punya hebatnya Arab. Sebab apa? Meraihkan tetamu Allah, tuan-tuan, Allah akan bukakan rumahnya ini pintu keberkatan rezeki. Sebab tu kalau orang datang rumah kita, railah dia jamu makan selama 3 hari, layan elok-elok. Hari keempat, orang yang duduk tu kena pandai dah. Jangan kata, ish, rumah ni cantik ano. Ish, kalau boleh duduk sehari lagi elok ah. Tuan rumah tu muka dah lain dah. Tuan-tuan, sebab duduk boleh 3 hari saja. Railah tetamu kita. Lebih pada 3 hari, suruh berambus. Tapi dengan cara yang elok. Sebab rai tetamu, pahala besar, murah rezeki. Tu. Seterusnya Nabi kata, pahala banyak. Simple aja. Sesiapa yang selalu melihat akan muka mak dan ayah dia. Muka mak dan ayah kita, kita tengok aja. Tengok tu ada keberkatan diri, tuan-tuan, pada diri kita. Tengok muka mak ayah kita. Sebab tu siapa yang ada mak ayah ni, Allah untung, tuan-tuan. Sebab disebut dalam Quran apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi, buatlah baik kepada kedua ibu bapa kamu. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, di mana mengandung ibu kamu dalam keadaan wahnan ala wahnin, susah bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusu kamu selama 2 tahun. Ni tuan-tuan, dalam hadis ni kata, tengok mak ayah, pahala besar. Tengok aja.
Tengok aja. Sebab tu siapa ada mak ayah, tengok Tapi kalau tak ada, doa. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lepas sembahyang. Walaupun ada orang kata bid'ah kan, lepas waladdallin amin. Ingat tak? Ada orang tambah kan? Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ini benda yang bid'ah. Tapi ada orang buat, ada ulama buat. Tuan-tuan nak buat pun boleh, tak buat ikut suka tuan-tuan Kan lepas Fatihah waladdallin Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ada orang buat ketika sembahyang. Jadi kita macam mana? Lepas sembahyang kita buat. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuan-tuan, dikata dalam kitab, orang yang doa mak dan ayahnya, ayah mak dia akan doa, ya Allah, kau panjanglah umur anakku yang berada di dunia ini supaya dia boleh mendoakan aku. Jadi tuan-tuan, kakak-kakak nak panjang umur, tak perlu kacik Fatimah. Orang lelaki bukan tungkat Ali. Siapa ada mak ayah yang meninggal, doa banyak-banyak, insya-Allah Allah panjang umur dia. Sebab mak ayah kita akan doa, ya Allah, kau bagilah ya Allah anak aku dipanjang umur supaya dia boleh mendoakan aku. Tu tengok, sikit buat tapi pahala banyak. Doa ataupun melihat siapa ada mak ayah, tengok muka mak ayah kita, pahala cukup besar. Tengok aja. Anda tengok, sikit tapi pahala banyak. Seterusnya, ingat, esok kita bangun di padang mahsyar, Nabi akan mengaku umatnya. Macam mana Nabi mengaku? Dengan anggota wuduk yang kita ambil. Jadi macam mana anggota wuduk bila ambil? Bila ambil, lebihkan, kata Nabi. Contohnya kalau ambil kan, bismillahirrahmanirrahim, ambil macam ni. Bila basuh tangan, jangan basuh macam ni, kata ulama. Sebab airnya akan turun ke bawah. Macam mana? Kita basuh macam ni. Air itu turun, ambil macam ni, maka air itu akan turun ke bawah. Maka anggota yang kena air wuduk akan bercahaya. Sebab tu kalau makcik abang nak ambil macam ni. Jangan ambil macam tu. Banyak orang ni pipe letak macam ni, air turun ke bawah. Ambil macam ni, letak macam ni, tarik macam tu, maka air ni akan turun ke bawah. Maka bercahaya semua ni, dengan bulu-bulu ketiak bercahaya. Kalau kena bulu ketiak kan. Ni kalau ambil muka ni, ambil biar lebih. Bukan air lebih, tapi bagi kena tu bagi lebih, maka bercahaya. Anggota wuduk kita ni, ambil ni. Kalau boleh tuan-tuan, ambillah yang sunat, jangan ambil yang wajib saja. Kalau wajib apa? Farshilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maksud dia apa? Muka, tangan, kepala, kaki dan tertib. Simple aja. Tapi kalau boleh, kita ambillah yang sunat. Sebab apa? Anggota wuduk yang kena ni, maka bercahaya. Kalau ambil ni gosot. Bila ambil tu bagi sempurna, gosot dengan doa yang saya sebut dulu. Kemudian bila kumur, tolak, sedut, buang balik. Ni, sedut, buang balik. Sebab apa? Semua ni akan bercahaya. Bila basuh muka ni, dia bagi lebih. Kalau boleh orang perempuan duduk dalam ni, letakkan tudung di sini, bagi lebih ni. Kadang-kadang dia basuh tak kena ni, ujung ni, bagi lebih ni. Kemudian tangan, ambil macam ni. Kaki, jangan letak kaki macam tu. Letak kaki macam ni, kemudian tarik, letak kaki macam tu, dia akan lebih ke bawah. Kalau macam tu, letak dekat sini, ingat, tumit aja kena, takut sini tak kena. Jadi macam mana? Letak macam ni, angkat itu, maka dia akan kena semua ni, maka bercahaya. Itu anggota wuduk. Bila bangun esok di padang mahsyar, Nabi akan mengaku umatnya, sebab anggota wuduk bercahaya.